Oh, soalan. Panjang lagi tak? Oh. Kitab sebut. Ya. Ya. Ustaz yakin dia nak jawab setengah kedudukan ini apa kami yang dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Yakin? Saya yakin kitab ulama dia sebut. Saya yakin kitab ulama tak sebut. Ulama tak sebut apa saya baca kitab. Wahabi mana cakap baik. Sila di atas. Baik. Dia orang tak tafsir ayat Zahir. Baik, baik. Saya faham soalan. Baik. Saya dah ada banyak kali dengan ustaz pergi sembang semua tempat okey. dengan Wahabi. Apa? Itu semua ahli sunnah wal jemaah. Ustaz nak jawab apa? Fitnah. Saya baca kitab ulama. Fitnah tu. Mana ada Wahabi? Okey. Semua ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Arab Saudi Imam bin Hanbal. Baik. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafi ikut. Baik, Cik. Lepas ni saya jumpa. Tak apa. Tak apa saya. Imam mazhab. Tak apa. Lepas ni saya jumpa. Nah, lepas ni kita sambung. Saya nak sebab saya sudah dah. Tak ada masalah. Kita cakap soal ilmu. Rosakkan agama Islam. Orang Islamnya. Allahu Akbar. Ahli sunnah kita semua ahli sunnah. Kita baca kitab ulama. Syiah baru Syiah. Ulama kita